Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kembali lagi kita dalam rancangan Tak Pasti Jangan Kongsi. Saya Alif Daniel Jazlan sebagai moderator anda pada hari ini. Jadi pada episod kali ini kita akan mendengarkan podcast CTU 554 yang mana kita akan menyentuh satu topik yang sangat relevan dalam kehidupan seharian kita, iaitu bahaya media sosial pada zaman kini. Dalam era digital ini, media sosial bukan sahaja menjadi platform komunikasi, tetapi ia juga telah mencorak cara hidup, budaya, bahkan mempengaruhi moral masyarakat pada zaman kini. Namun, adakah kita benar-benar memahami kesan dan juga cabaran yang datang bersama dengan kemudahan seperti media sosial kini? Tanpa melengahkan masa, saya bersama dengan 4 rakan panel yang akan mengupas sedikit sebanyak tentang isu ini dan dalam sudut-sudut yang berlainan. Bersama saya, yang pertama, saudara Hamzi Haris yang akan mengupas tentang bagaimana Islam memandang media sosial dan peranannya dalam pembinaan perabatan. Yang kedua, saudara Fauzan Haris yang akan membincangkan bagaimana penyalahgunaan media sosial menjadi ancaman kepada perpaduan negara. Yang ketiga, saudara Nur Akil yang akan memberi fokus kepada penyelesaian dan juga dari pelbagai pihak termasuk individu, masyarakat dan juga NGO. Dan yang terakhir sekali, saudara Mac Faden yang akan membawa kita menyelami isu penyebaran fitnah dan maklumat palsu dan juga satu ancaman serius pada zaman kini. Jadi kita bermula dengan saudara Hamzi Haris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan moderator kita, Encik Alif Daniel bin Jazlan, kerana telah menjemput saya ke podcast Tak Pasti Jangan Kongsi. Berkenaan dengan topik pada hari ini, kita telah menceritakan tentang keburukan media sosial. Jadi saya telah menyelidik dan ingin berkongsi beberapa pendapat saya tentang keburukan media sosial. Okey, bagi saya media sosial ialah satu platform yang digunakan untuk membuat segala perkongsian maklumat ataupun untuk berkomunikasi di antara masyarakat di sekeliling kita. Jadi Islam menekankan prinsip tabayyun, iaitu menyelidik sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Seperti Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi semasa menggunakan media sosial, kita hendaklah memikirkan dahulu sebelum berkongsi kepada orang ramai. Dan juga media sosial juga telah menjadi platform untuk menyebarkan fitnah, penipuan dan bully cyber. Jadi Islam bukan menolak teknologi, tetapi Islam telah meletakkan satu garis panduan untuk media sosial. Jadi umat Islam hendaklah berhati-hati ketika menyebarkan sesuatu berita tersebut. Jadi oleh itu saja daripada saya. Saya ingin serahkan semula kepada tuan moderator kita untuk menyambung ke agenda yang seterusnya. Baik, terima kasih saudara Hamzi atas penerangan yang diberi. Saya sangatlah bersetuju dengan pendapat saudara sebentar tadi. Media sosial ini bukanlah musuh, tetapi cara penggunaan itu yang kita perlu berhati-hati. Baik, seterusnya kita teruskan kepada saudara Fauzan yang akan membincangkan tentang ancaman perpaduan, isu perkauman dan juga agama. Terima kasih saudara moderator kita, Alif Daniel. Okey, pertama sekali saya ingin membawa anda semua kita melihat tragedi ataupun peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969, iaitu pada PRU 15. Okey, apa yang terjadi pada hari itu sepatutnya menjadi sejarah untuk kita menyatu padukan sesama kaum kita, bukan menjadikan kebencian sesama kita. Oleh itu, media sosial ini memainkan peranan
yang amat penting untuk kita sebagai pengguna menyatu padukan antara kaum yang ada di Malaysia ini, seperti kaum Melayu, India, Cina. Jadi pada era globalisasi ini, ramai pengguna tidak berfikir dahulu, tapi mereka hanya berkongsi saja. Walhal maklumat itu palsu ataupun sahih, mereka hanya menyebarkan maklumat itu saja tanpa berfikir. Seperti dalam Islam mengatakan dalam surah Al-An'am ayat ke-108, kita tidak sepatutnya membenci agama yang lain. Islam tidak mengajar kita untuk membenci pada agama yang lain. Oleh itu, media sosial memainkan peranan yang penting sebagai platform untuk menyatu padukan kita sesama antara kaum yang lain. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Saudara Fauzan tentang penerangan tersebut. Saya sangatlah bersetuju dengan pandangan Saudara Fauzan. Memang benar perpaduan yang dibina bertahun-tahun lamanya boleh musnah disebabkan satu komen ataupun satu pandangan daripada beberapa pihak di zaman kita. Baik, seterusnya kita akan terus kepada Saudara Akil yang akan menerangkan tentang penyelesaian dari diri masyarakat dan juga NGO. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan rasa terima kasihlah kepada saudara moderator kita, iaitu Alif Daniel. Dan juga saya ingin kupaskan sedikit tentang isu iaitu penyelesaian di mana melibatkan antara tiga pihak, iaitu pihak diri kita sendiri dan juga pihak yang kedua ialah pihak masyarakat kita, masyarakat sekeliling, dan juga yang terakhir sekali adalah pihak NGO. Betul Alif? Okey. Pertama sekali saya ingin cakap isu-isu media sosial ni, isu bahaya media sosial ni, kalau andai kata kalau kita nak prevent apa? Terima kasih. Andai kata kalau kita hendak mencegah, kita tak boleh nak harapkan atas dasar diri kita sendiri, kita semua, kita sahaja. Kita perlu mengharapkan semua pihak, iaitu pihak diri kita sendiri, pihak masyarakat dan juga pihak NGO, dan barulah kita dapat mencegah isu-isu bahaya media sosial ini. Okey, saya akan berbaliklah kepada yang pertama sekali, iaitu diri kita sendiri, di mana kita perlulah menjaga privasi kita di dalam media sosial. Kita perlu ada rasa sifat ingin menjaga peribadi kita sendiri, supaya maklumat-maklumat peribadi kita tidak tersebar dengan mudah sekali. Dan yang kedua sekali iaitu masyarakat, di mana kita perlu ada sifat-sifat iaitu budaya-budaya celik media sosial. Macam mana kita nak ada budaya itu di kalangan masyarakat kita, di mana kita perlu buat forum ataupun kempen di mana kita boleh menggalakkan masyarakat kita adanya sifat-sifat budaya celik media sosial itu. Dan yang terakhir sekali iaitu NGO. Betul. Okey, NGO pula minta maaf. NGO pula perlu adakan kempen-kempen program literasi digital. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah NGO, pihak-pihak NGO, di mana pihak-pihak NGO boleh mengadakan program-program literasi media digital, seperti contoh membantu mangsa-mangsa buli yang dah terkesan betul dengan jenayah-jenayah buli cyber ini, dan juga mereka juga boleh bekerjasama dengan pihak-pihak kerajaan, di mana mereka NGO dan pihak-pihak kerajaan boleh bekerjasama dalam membanteras dalam isu-isu bahayanya media sosial ni, dan mereka boleh kurangkanlah toksik di dalam media sosial ni. Dan itulah, dan sekiranya ketiga-tiga pihak ini bergabung, mereka semua menjalankan peranan masing-masing, kita boleh mengurangkan kadar-kadar bahaya media sosial. Malahan kita juga boleh memanfaatkan media sosial kita buat masa sekarang ini. Dan itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Akil atas penerangan tersebut. Ya, betul, saya bersetuju
ketiga-tiga pihak ini sangatlah penting dalam mengatasi masalah-masalah media sosial pada zaman kini. Baik, kita teruskan kepada guest yang kita yang terakhir, iaitu saudara McFadden. Kita lama ditunggu tadi, ya. Jadi kita teruskan tentang penyebaran fitnah dan juga maklumat palsu. Silakan. Terima kasih Encik Alif untuk kerana memberi saya berucap dalam podcast ini, iaitu podcast apa? Tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Sangat sesuai dengan tajuk saya, iaitu penyebaran fitnah dan berita palsu. Okey, penyebaran fitnah dan berita palsu ini adalah ancaman besar kepada diri kita dan negara kita. Seperti mana era moden kita sekarang ini ialah mencari maklumat hanya di ujung jari. Oleh itu, berita yang sahih lebih lambat disebarkan berbanding dengan berita yang palsu. Seperti mana contoh media sosial yang telah digunakan, iaitu Facebook, WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Seperti contohnya WhatsApp, saya punya kawan ada menyebarkan berita, tapi saya tengok macam tak pasti, dan saya tekan dan keluarlah benda-benda yang lain, dan WhatsApp saya telah dihack. Okay. Sebagai contoh lain lagi, iaitu penyebaran berita palsu, contohnya pada masa kita COVID-19 2019 hingga 2021, di mana berita tentang vaksin telah diviralkan secara palsu berbanding yang sahih ditenggelamkan. Tentang kesannya vaksin sendiri. Betul. Ini terjadi dalam keluarga saya, seperti mana saya punya pakcik dan makcik tak percaya tentang vaksin, menyebabkan mereka tak ambil vaksin. Jadi saya sebagai pelajar yang bertauliah, anda mengedukasi. Yes. Jadi melalui itu keluarga saya menjadi percaya, jadi mereka mengambil vaksin tahap yang kedua. Okay. So jadinya peranan kerajaan boleh dimainkan dalam seperti mana penguatkuasaan undang-undang, iaitu Akta Komunikasi 1988. Hal ini boleh menyekat ataupun membantras penyebaran fitnah dan berita palsu melalui laman-laman web dan media sosial. So solusinya, kesimpulannya, kita sebagai masyarakat ataupun individu yang sangat bertauliah, kita perlu semak semula berita yang telah disebarkan di laman-laman web yang rasmi. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara McFadden tentang perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Saya bersetuju dengan saudara tentang penyebaran maklumat palsu ini. Pada zaman kini bukanlah maklumat itu sikit, banyak maklumatnya, tapi kesahihan terhadap sesuatu maklumat itu yang kita perlu pastikan. Baik, sebelum kita tamatkan sesi podcast pada hari ini, saya minta satu persatu pesanan ringkas daripada panel kita. Start bermulanya daripada saudara Hamzi hinggalah saudara McFadden. Silakan. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kerana telah memberi saya sekali lagi peluang untuk bercakap. Jadi ini pesanan ringkas saya kepada semua masyarakat di luar sana. Jadi pesanan ringkas saya hanyalah gunalah media sosial sebaik mungkin dan janganlah sebar fitnah ataupun sebar benda yang tidak berfaedah di laman media sosial. Jadi itu saja pesanan saya. Okey, terima kasih Encik Hamzi. Okey, pesanan ringkas daripada saya, hormat antara satu sama yang lain. Walaupun di Malaysia terdapat pelbagai kaum yang berbeza seperti Melayu, Cina dan India, tapi kita haruslah hormat antara satu sama yang lain. Media sosial adalah menggunakan sebagai platform untuk menyatu padukan, bukan sebagai kebencian. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada pihak moderator dan juga tuan-tuan. Sebelum saya mulakan pesanan ringkas saya nak minta kerjasama pihak moderator dan juga pihak-pihak editor minta zoom in sikit muka saya sebelum saya start.
Okay. Tanggungjawab atas diri sendiri, tapis sebelum sebar, jangan jadi fitnah. Itu saja. Terima kasih kepada Encik Alif kerana beri saya untuk berucap sekali lagi. Okay, sebelum tu saya pun tak nak kalah dengan Akil Dan zoom in juga. Zoom juga muka aku. Okay. Jadi pesanan saya, ringkas saya ialah berita yang tak sahih jangan dikongsi. Seperti mana tajuk kita iaitu tak pasti jangan kongsi. Yes. Baik, terima kasih kepada empat-empat panel kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk melampaukan masa bersama saya dalam podcast Tak Pasti Jangan Kongsi. Baik, terima kasih semua pendengar-pendengar kita yang sampai kesudah menonton podcast kita pada kali ini. Saya harap episod ini dapat membuka mata kepada kita semua tentang bagaimana kita harus lebih bertanggungjawab dalam menggunakan platform media sosial. Gunalah platform digital ini untuk membina, bukan menghancurkan. Jadilah ejen perubahan ke arah masyarakat yang lebih beretika dan berilmu. Saya Alif bin Jazlan, moderator anda pada hari ini. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik,